Ya, Assalamualaikum. Kita nak main crack game yang berhasil lah. Hari ni kita nak main. Kita dah tamatkan The Doll hari tu ataupun semalam kot. Saya pun lupa, nanti saya tengok. Ini saya nak tamatkan yang ni semua untuk konten ya. Saya pun tak tahu lah, susah. Saya pun rasanya memang susah juga nak buat konten ni. Konten memang susah lah nak habiskan ni. Get ready. Kenapa aku kata susah? Sebab game ni memang satu-satu game paling susah. Tapi The Doll tu aku dah tahu trik dia. Korang boleh episod. Saya seorang yang baik. Saya orang yang jujur. Saya seorang penyihir dan saya bertanggungjawab melindungi peramal. Adakah anda pasti akan menangkapnya? Ini adalah... Okay, kita main sekali kalah. No. Peluang saya dah kalahkan The Doll tu. Kali ni sebab saya tak terus pergi ke depan. Kalau saya terus pergi ke depan, lama kita dah kalahkan dia. Kita kena yakin guys. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini kalau menang ni syok. Dah tamat lah game ni. Aku nak tamatkan game ni, lepas tu aku buang je. Dah settle. Tak payah buat bincang penuhkan storage aku. Tapi lebih baik demi harap developer game ni tengoklah. Sebab aku nak cakap ya, game ni memang bagus lah. Mungkin aku akan bagi 5 bintang ataupun 4 bintang setengah kalau game ni ada update ke. Tapi yang best dalam game ni, dia macam boleh lompat. Tapi satu je aku tak suka sangat, dia tak boleh tunduk, lepas tu dia tak boleh lari. Tapi tak apalah, lari dia pun okey dah. Sekejap, aku nak ni terang sangat mata aku. Okey, korang yang nak nonton harap hari episod ni lah yang tamat ni. Kalau yang ni tak tamat, cuai aku ni. Mula-mula apalah. Sumpah aku ni lama dah. Aduh. Game ni memang aku nak tamatkan. Kau ingat yang dia hantu tu? Itu so nanti aku download balik. Sebab aku dah terbuang. Sebab aku ni dah, tapi pun satu benda je yang dalam tu tak macam tak boleh gitu kan. Kita sama je, nama semua aku tukar balik. So aku top up tu je masalahnya untuk aku dapatkan karakter ke. Get ready. Pembukaan aku ke parking tu, aku tak buat video lagi, lambat lagi buat voice tu. Mungkin kau akan download app yang boleh buatkan dia punya voice tu. Saya seorang yang baik. Saya orang yang jujur. Saya seorang penyihir dan hampir cakap bahasa kasar ni. Tu kena pakai karakter yang nasib baik lah. Aku selalu pakai yang ni. Ini karakter watak tamu game. Tapi yang aku herannya yang game ni, developer dia tak nak tukar ke dia punya game. Sebab aku tak suka sangat dia punya ni lah. Bukanlah tak suka, best je main. Tapi satu benda je tak suka dalam game ni. Dia punya dua. Dia ni tak boleh tunduk. Lepas tu punya macam macam tu je. Aku tak suka lagu sangat. Itu je yang aku tak suka. Dua je. So harap developer game ni boleh tolong update lah.
Dia potong. Harap nombor 3 lah. Amin. Nombor 1 dulu. Itu nak dia nombor 1 tu. Dia ngebok kat sini. Uish, aku nombor 2. Mantap. Nombor 2. Dah gerak ni. Menang 2 kali. Kita mula dari sini. Aku nak tengok 20. Okay, 14. Cepat. Oh, dia work sampai sini. Baik juga dia bagi. Mungkin aku akan bagi 5 bintang tu game dia. Tak bagus jugalah dia punya game ni. Aduh, yang kaca ke dah lah tinggal 5 orang. Okey, aku dah belajar cara nak bezakan kaca ni. Kau kena perhatikan. Betul, dia macam ada hitam-hitam sikit. Yang tu. Sekejap, check dulu. Kan betul. Yang tu, ya, hitam sikit. Yang ni. Oh, betul lah. Salah weh. Aduh, cik. Yang ni kot. Kau jangan main lompat je. Hitam ni. Tak. Yang ni. Okay guys, sampai di sini saja video sebab aku mana nak buat video lama sangat. Aku akan lanjutkan episod 4 kali tu. Aku akan betul-betul main betul-betul dengan padu. Okay, sampai di sini saja video. Dadah.